Ini tips penjagaan cleaning machine. Tak kisahlah kau pakai brand apa sekalipun, Whipcool ke, brand yang murah ke, brand yang mahal ke, korang kena ingat tips ni. Katalah sekarang ni dah habis kerja, korang nak simpan korang punya water jet. Air tak habis lagi tau. Ni, nampak? Air ada lagi. Korang terus tutup, lepas tu buka semua, habis simpan. Itulah punca kau punya water jet, brand apa sekalipun, RM10,000 ke, RM18,000 ke, akan rosak. Dia punya valve dalam tu, lama-lama mungkin dia akan sopik. Nanti kau akan kenalah dia jenis cek. Itu valve bocor. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab bila korang nak simpan, korang tak buang dia punya tekanan angin dekat dalam pump. Macam mana cara nak buang? Okey, ni sekarang kita off kan, kita on balik. Cara nak buang dia senang je. Air ni kau cabut dulu, bagi tak ada air. Lepas tu cabut dia punya kepala pressure dan kau tekan. Dah habis angin, dah tak ada angin dah ni. Dalam keadaan kau tekan ni, kau off. Okey, faham Kau dah buang air, kau buang angin. Dalam keadaan tekan, kau off. Lepas tu kau dah boleh simpan. Kau kena buang tekanan udara yang ada dalam kau punya pressure pump. Kalau tak, kau punya valve akan rosak. Ini pengalaman saya dengan brand yang mahal juga, warna kuning. Kaca, K2 tak silap. Model untuk aircon punya. Yang itu selalu valve dia rosak. Sebab apa? Budak bila dah habis kerja, nak cepat-cepat kemas, dia tak buang angin. Yang itu dia punya material dalam memang low class sikit lah. Yang itu memang selalu sangat rosak. Dan banyak orang yang hantar repair kat saya, semua rosak benda yang sama, lebih kurang. Lepas tu, crankshaft cover depan dia ni, dia bukannya besi. Yang itu dia plastik, selalu pecah. Kalau kau suka dengan video tentang penjagaan tool yang macam ni, korang komen suka. Mantap kau mak.